doing something yang senang, lepas tu like obviously it's curi design orang pun dah salah kan, apatah lagi jadikan animasi buat AI buat benda yang salah. Kita perkenalkan nama akak sendiri. Assalamualaikum. Hello guys, nama saya Afinizel. Saya full time illustrator and also comic artist. Kak, sekarang ni saya nak interview akak lah mengenai tentang, saya ada tanya soalan kepada semua termasuk Threads dan juga Telegram lah. Okay. Mengenai tentang isu sekarang ni, iaitu penggunaan animasi menggunakan AI. Animasi menggunakan AI. Jadi buat ni pendapat akak lah mengenai tentang isu animasi yang terlalu, kita tahu kebanyakannya banyak orang guna animasi. Kebanyakannya orang guna animasi gunakan AI. Bagi pandangan akak lah, adakah akak nak kecam ataupun di sebaliknya? Pada akak rasa penggunaan AI dalam animasi ni dia berbelah bagi pendapat, ada yang setuju, ada yang tak. Tapi bagi akak dia senang je sebab orang nak jalan shortcut. Jadi orang just buat animasi tu tanpa tahu cara nak buat kaedah yang sebetulnya lah. Tapi I think it's not really ethical for me since you just like generate the other animation untuk masukkan dalam animasi you. So it's not 100% original for me lah. Tapi ada yang berbelah bagi pendapat, dia kata obviously kita AI ni kan untuk kemajuan kan, untuk bagi animasi ni cepat lagi kan. Tapi orang tu dia lebih kepada nak benda senang and cepat. So pada akak, I think it's really genuine if you make it from your heart and be morally lah. That's what I think. Well, I'm not into animation but I'm into comics. So if people make AI about it, I would not agree with it lah macam tu. Okay. Jadi kita ada banyak lah mengenai isu pasal AI. Tapi saya banyak tengok mengenai tentang guna AI, ada yang gunakan animasi Malaysia guna AI tapi buat benda yang tak sepatutnya. Pandangan akak lah. Kita tahu kebanyakannya orang kan guna animasi ni macam contoh Boboiboy dengan sebalik watak Yaya lah. Kebanyakan budak-budak gunakan prompt tapi buat benda yang elok. Pandangan akak lah sendiri. Isu ni. Buat benda tak elok tu yang terlalu besar. Untuk gunakan AI buat benda yang tak elok tu pun lagi teruk juga. Since you're like doing something yang senang, lepas tu like obviously it's curi design orang pun dah salah kan, apatah lagi jadikan animasi buat AI buat benda yang salah. So obviously you need to learn daripada start lah nak buat macam mana benda tu, sebab budak-budak ni dia tak di-explore dengan benda yang betul lah, sebab tak ada orang bagi tahu. Since ramai pengguna AI, especially yang orang-orang yang lebih tua ni guna AI. So I think we need people yang bagi talk about the right way to use AI ataupun penggunaan AI yang sebetulnya. Tapi obviously it's not right for me lah macam tu. Okay, so kata-kata akhir akak lah, ucapan sikit kepada akak yang nak improve ni ataupun berkaitan pasal ni kaitan komik baru kita pinjam Okay. sebagai prop. Okay akak, promote sikit komik akak ni. Komik-komik nak beli kat mana benda ni? Okay, akak akan bagi tahu sinopsis dulu lah. Bani Enggot ni dia kisahkan pasal Sofia, kakak Pang dengan Sophie, adik muslimah, yang bersama-sama untuk melindungi each other daripada stigma masyarakat yang selalu cakap buruk-buruk tentang diorang. So akak ada keluarkan Bani Enggot Volume 1 and also Zin yang kedua. So kalau korang nak berminat, nak ambil and beli, boleh dapatkan di TikTok saya. Boleh follow Instagram saya, TikTok saya, Afinizel, and you boleh tekan link dekat bio akak lah untuk dapatkan, ataupun nak datang dekat event ni jugalah. Tapi I'm not sure kalau dah posting dah habis kan. So boleh dapatkan dekat event yang akan datang. Okay. Thank you so much. So itu tu je pandangan mengenai tentang industri AI. Jadi kita akan tanya soalan pada dia orang. So konsep tu je soalan apa yang kita nak tanya mengenai tentang industri AI. Thank you so much. Alright. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi.